Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua, saya Muhammad Adam Zulkifli akan membawakan kepada anda satu video terbaru kami yang bertajuk Al-Quran Dihayati, Perpaduan Dirasai. Al-Quran ialah salah satu mukjizat Rasulullah yang diturunkan kepada ummah. Di dalamnya terdapat pelbagai panduan dan pedoman buat insan. Antara ayat Al-Quran yang menceritakan tentang perpaduan ialah ayat 103 surah Al-Imran. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu musuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu satu padu dengan nikmat Islam. Maka jadilah kamu dengan nikmat Allah untuk orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Tes untuk bersatu ialah mesti berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kerana sesiapa yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pasti mereka akan berpecah. Kita dilarang berpecah belah kerana ia akan melemahkan umat Islam dan menghilangkan kekuatannya. Nikmat terbesar anugerah Allah kepada manusia ialah nikmat Islam dan nikmat dapat bersatu dan berkasih sayang. Jom sama-sama kita membaca Al-Quran. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, bahkan diambil ibrah di dalamnya. Al-Quran dihayati, Perpaduan dirasai. Pulau Pinang, Peneraju, Transformasi Pendidikan Negara. Jumpa lagi. Bye.